jawab. Pasal dia jawab dengan batak, saya jawab dengan otak. Bang, kalau saya pergi gunung, saya sesat bang. First sesat saya nak buat apa? Bukan sesat, saya rasa saya tersasar. Macam tu. Dia nasihat selalu kita beritahu kekal di lokasi tu. Jadi seandainya kawasan tu tidak berbahaya dan boleh untuk anda kekal berada di situ, tolong kekal. Sebab biasanya kita sedar kita sesat ni tak jauh. Okay. Paling jauh pun mungkin 1 hari jarak perjalanan. So bila 1 hari jarak perjalanan, kita ambil lingkungan katakanlah mungkin 5 ke 6 kilometer. Paling jauh you boleh pergi dalam hutan kita lah, dalam masa 1 hari. Dalam keadaan you sesat, selalunya jangan gerak jauh, stay. Sebab biasanya keperluan kita untuk air ni, kita masih lagi boleh bertahan dengan air yang sedia ada ni dalam masa 3 hari. Sebab tu Pedro beritahu tadi awal-awal bawa bekalan air. Terutama kalau kita dalam hutan Malaysia ni, kawasan kita ni panas lembab kan. So kemungkinan malam ni ada embun, ada air-air. So try untuk stay di lokasi anda. 15? 15? Ya, 15 km. Tahun ni Albisas ada new kategori tau. 15 km Challenge Run. Pendaftaran dah dibuka ke? Ya, mestilah dah. Tahun ni Albisas 2026 ada juga 5km Fun Run dan 10km Competitive Run. Untuk korang yang nak buat time ni 10 dan 15 km, korang boleh register dekat bagi event sebab kita ada yearly bird. So, tunggu apa lagi? Register lah sekarang, okay? Dibayar! Selama yang mungkin, selama yang mampu, sebab itulah tumpuan awal kita adalah pada lokasi terakhir jalur yang ada. Kita dalam hari yang pertama, hari yang kedua kita akan maintain pada jalur yang ada. Hari yang ketiga barulah mula pasukan SAR ni akan keluar. Ini bagi kawasan yang luas. Tapi kalau kawasan macam kita hilang dekat Cakap Bukit Asar di Tanjung Malim tu, zone dia bukit sekitar tu, hari pertama tu kita dah habis, hari kedua dah start kita off track lah, dah mula mencari. So yang penting jangan bergerak jauh. So elakkan panic. Stop, think, observe, proceed yang penting stop, berhenti. Yang mana rokok, isap rokok dulu. Ada dapur, buka dapur dulu. Sebab kita perlukan ketenangan. Sebab kadang-kadang tak jauh pun. Bila kita sibuk, tergesa-gesa nak bergerak, itu yang buatkan kita lagi jauh. Bila perasan ada orang macam mana nak tahu you sesat. Jangan tunggu you tahu you sesat. Bila you rasa you seorang, stop lah. Jangan tunggu tahu you sesat. Kita kadang-kadang tak tahu bila kita sesat. Bila you berseorangan tu, berhentilah. Selalu orang tanya macam mana nak tahu saya sesat. Masa bila saya nak berhenti bila saya sesat? Jawapan saya mudah. Bila anda mula berjalan berseorangan, berhenti. Tunggu teman. Bila you berjalan berdua, hilap berempat, berenam, kami seronok. Sebab jejak tu akan jadi lebih banyak. Bergerak makin tak jauh. Betul? Bila kita jalan ramai-ramai kan, yang seorang kata kiri, seorang kata kanan, kau kata aku kata kau kan. Jadi dia takkan jauh pergerakan tu. Jadi bila you seorang-seorang tu yang akan jadi lebih jauh. Sebab tu di saat you mula berjalan seorang lagi, berhentilah. Tunggu orang depan ataupun tunggu orang belakang. Okay? Jangan sekejap-kejap berhenti je yang seorang yang berhenti. Itu maknanya memang kita dah terlibat sangat kan. Cuma nasihat saya dalam perasaan bila nampak saya seorang, aku dah seorang ni, stop. Okay? Itu yang penting. Stop, think, fikirkan. Bilakah kali terakhir aku jumpa kawan aku? Bilakah kali terakhir aku dengar orang sebut aku? Think. Fikirkan apa barang yang kita ada pula. Barang aku ni cukup tak? Itu aku gerak. Think. Observe. Perhatikan. So itu pemerhatian ni bukan masa kita hilang saja. Awal-awal sebelum kita mula mendaki tu, perhatikan matahari tu naik daripada sebelah mana. Kan? Tengok matahari. Sebab itu saya risau hari ni mendaki semua start malam. Guide pun kita tak kenal. Jangan kata kawan-kawan. Kita tak tahu sama guide. Dengar-dengar suara je. Sampai hujung-hujung, kau jalan siapa? Saya kejar abang guide. Akulah guide. Kau dah kenapa? Jadi hari ni, ini cabaran kita bergerak malam ni. So, tu stand for observe. So, dalam situasi kita sesat, cuba perhatikan persekitaran. You akan nampak. Alam ni kadang-kadang boleh jadi petunjuk. Kita boleh nampak kesan-kesan yang mana lokasi, jalan mana yang kita tadi masuk tadi. So, kalau yakin bergerak, balik pantah balik. Kalau tak yakin, tunggu saja. Ni kalau yakin ni mana memang nampak bekas tapak kaki tu memang jelas kan. Then kita proceed, mana jangan berfikir terlalu panjang sangat. Kalau perlu call. Kalau perlu tim whistle. Bukan bila STOP. Stop, think, observe and proceed. Proceed doesn't mean you bergerak.
Ada orang kata proceed meaning juga kita bukan dalam kumpulan, kita tak ada keyakinan. Proceed meaning kalau phone call boleh phone call, kalau boleh SMS, kalau boleh share location. Buat secepat mungkin, kita akan sebut. Okay, cuma janganlah balik-balik update kat Facebook, aku hilang, tolong. Facebook tak membantu tuan-tuan. Dia buat hara je lagi kan. Lepas tu sebab status tu tak di-delete, orang sampai sudah sibuk kata orang ni hilang, padahal mamat ni dah balik dah pun. So terus dia makna perlukan pada mana-mana yang terhampir dengan kita. Okay, so, tapi yang paling awal, try call guide. Kebanyakan jalur pendakian di Perak ni, komunikasi channel kita, telco, biasakan SMS. Dengan SMS, saya tahu generasi sekarang ni SMS tu tak kenal kan. Sebab saya ada pendaki cakap, tak apa, tak ada line bang, saya tak ada dengan WhatsApp. SMS tu apa? Anak saya pun tak tahu apa itu SMS. Anak dia dah umur 20-an kan, jadi dia tak tahu pakai SMS kan. Bila kali terakhir SMS orang? Tak ada kan? So WhatsApp kan. Jadi SMS. WhatsApp memang tak boleh go through, tapi SMS dia akan lepas. So kita cuma, kalau dalam keadaan tu, try play SMS. Okay, itu pandangan dari saya lah.